Assalamualaikum guys. So semalam Ifah dah cerita lah macam mana nak menggunakan otak dan akal fikiran dengan sistem 4T kan. Untuk kita memastikan yang ilmu dan pengetahuan yang masuk dalam hati kita tu terdiri pada ilmu dan pengetahuan yang baik-baik belaka kan. So tuan-tuan puan, hari ni kisah dia pasal apa? Kurniaan hati. So tuan-tuan puan, so Allah kurniakan kita bukan hanya dengan mata kasar dan mata akal. Bukan mata yang kita nampak ni saja dan mata akal yang melihat sesuatu dalam hal-hal keduniaan, tapi juga Allah bagi kita dengan mata hati. Mata hati ni memang ada in relation dengan Allah Ta'ala lah, dengan Tuhan, our creator, our pencipta kan. So tuan-tuan puan, untuk memastikan yang kita masukkan benda-benda yang baik dalam hati, macam Ifah selalu cakap lah, kita kena jalankan usaha-usaha berzikir lah kan. So cerita dia, kisah Ifah ialah Ifah berzikir, mula berzikir pada umur 27 tahun kan. So apa jadi menjelang umur 31, Ifah tulis buku Keluar dari Tempurung. Buku tu pasal apa tahu? Pasal macam mana nak gunakan mata, telinga, anggota dan panca indera, dan kemudian macam mana nak gunakan masa dan tenaga, sumber yang Allah bagi secara percuma. Menjelang umur 33, Ifah tulis buku kedua, iaitu menangani masalah kan. Bila ada masalah tu macam mana nak tangani dia. Bila kena input negatif, kena keluarkan output positif, kena dapat input positif, kena keluarkan output positif juga. Yang itu yang terbaik kan. Kemudian Ifah tulis buku Anda Yang Baru kan. Anda Yang Baru ni adalah pasal sifat dan sikap mahmudah, sifat-sifat yang baik lah yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang insan. Kemudian Ifah tulis buku Berubah Sebelum Rebah kan. Dikeluarkan oleh Karang Craft Alaf 21 buku ni pula mengenai dengan apa, sifat mahmudah dan sifat-sifat baik, tapi sifat yang kita ambil yang cemerlang kan. Daripada kita jadi seorang bersabar, lebih baik kita jadi seorang bertabah. Kalau kita jadi orang yang rajin, lebih baik kita jadi orang yang gigih. Jadi kita buat kerja hangat-hangat tiap ayam, baik kita jadi orang yang istiqamah. Jadi apa jadi tuan-tuan kan, bila Ifah tulis buku-buku ni apa semua kan, termasuklah buku Minda Akhirat ni kan. Jadi apa jadi Ifah dapat ilmu yang lagi banyak lah kan. Setiap satu ilmu yang Ifah sampaikan tu, Ifah dapatkan ilmu yang lagi banyak. Sebab tu kan tuan-tuan puan, kalau anda tonton video-video Ifah ini kan, yang mana anda akan dapat tengok yang input-input Ifah tu berbeza daripada orang lain. Kerana apa? Sebab ilmu-ilmu yang banyak yang Allah bagi pada Ifah tu. Alhamdulillah. Oleh itu tuan-tuan puan, berzikirlah. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.